Assalamualaikum peminat Bobo Boy, peminat kad Bobo Boy. Okey, kat sini kita ada kesemua kad Bobo Boy bermula daripada pack Adiwira. Ini pack Adiwira. Okey, semua ni pack Adiwira. Ada 9 pack Adiwira. Kemudian ada pack Legenda. Pack Legenda ada 6 saja. Ada 6 pack. Pack unggul yang ketiga ada 9 pack unggul juga. Kemudian kita ada pack elemental, ada 9 pack juga. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah pack fusion, juga 9 pack. Dan setiap pack mempunyai 6 kad. Okey, kalau perasan 4 kad yang sebelum ni border yang atas dia warna putih ya, atas ni. Yang pertama saja ni dia gelap sikit yang atas ni. Okey. So ini cara kita nak cam lah perbezaan ni first edition lah untuk kad Bobo Boy Galaxy Card pack Adiwira. Okey. Ni kita tengok apa yang ada dalam kad ni. Okey, bermula dengan pack yang ini. Pack yang pertama ni ada gempa, ada angin ataupun ada gempa, ada taufan dengan ada halilintar. Okey, second stage. Okey, kumpul 54 jenis kad sekarang, 6 kad dalam setiap pack. Okey, kat belakang ni ini adalah kad-kadnya. Bobo 03, Cactus, Ying, Bobo Boy Tanah, Lahap, okey, dan juga Pirate. Okay, ini yang pertama daripada pack Adiwira. Second pack dalam pack Adiwira, gambar Bobo Boy kat depan. Okey, Bobo Boy, Ying. Yang atas tu adalah taufan tapi dalam bentuk boy bot, robot. Ini adalah Bellbot. Ni pun bot juga, boy bot daripada tanah. Okey, dan terakhir ni adalah golem tanah. Second. Yang ketiga, gambar apa ni? Api dengan ais ataupun blaze. Okey, yang ini air dan api. Lepas tu kita ada duri, kita ada cardboard, kita ada adudu, kita ada Captain Sparrow, dan kita ada Bobo Boy Tanah. Okey, ataupun gempa, tak pecah. Yang ketiga, ataupun yang keempat ni. Yang keempat adalah Prayback Fang ataupun Prayback Pang. Asalnya nama dia Pang, P-A-N-G. Okey, nama asal di kampungnya sebelum datang ke bumi dan menyamar. Okey, ini ada dalam cerita yang paling awal. Adik kepada Kaizo juga. So ini kad-kadnya. Betul-betul tak berapa jelas kan, tulisan tak berapa jelas, tapi tahulah ini adalah taufan, Bobo Boy biasa, cobot, Bobo Boy air. Ini apa? Saya tak pasti dah ini. Siapa tahu kita tulis lah, tak apa jelas. Okey, keempat. Yang kelima, Mecha Pro. Kat belakang dia ada Yaya, ada Bobo, ada Ocobot, ada beruang bayang. Okay.
6 Borara. Okey. Watak utama dalam watak jahat dalam filem yang pertama bersama Komander Kokochi, Feng, Gopal, Halilintar dan Bliss. Okay. Kita ada next lagi adalah ni siapa? Kaizo. Okay, abang kepada Feng. Dalam pack ni ada Gopal, Halilintar, ada Harimau-Bayang, ada Tok Abah, ada boy robot Halilintar. Next kita ada kat depan ni pack duri, kan ini daun, buah daun, ada Yaya, ada bobok ais, bobok angin, Feng. Last tu tak mesti lah. Dan last sekali, ni adalah hero dalam filem pertama tu, Boboiboy Cahaya. Boboiboy Cahaya dengan Papa Zola pun ada, robot api pun ada, Koprok dan Octobot dan Motobot. Okay. So semua ni adalah first set daripada Boboiboy. Okay, first set daripada Boboiboy. So kita recap balik. Siapa-siapa yang mungkin dapat jumpa lagi kad ni di 7-Eleven, kemungkinan masih ada yang lama-lama. Okay. Kemungkinan ni Kaizo, Cahaya, air dan api, berbaikan. Okay. So ini adalah first set daripada Power Galaxy Card. Okay, kalau tak silap 2017. Okay, 2017. Pada harga tu time ni, pada tu dia jual 70 sen satu paket. Okay, kemudian second set untuk Boboiboy Galaxy Card ni dinamakan sebagai Pack Legenda. Okay, Pack Legenda. Pack Legenda. Pack Legenda ni paling pelik sikit lah sebab dia tak sama yang macam lain-lain. Dia hanya ada 6 set sahaja. 6 set sahaja. Okay, kalau pack pertama ataupun siri yang pertama ada 9. Siri ketiga, siri keempat dan siri kelima pun ada 9. Tapi pack kedua ada 6 sahaja. So kita tengok dulu. Yang depan sekali ni adalah Boboiboy api. Boboiboy api waktu remaja ni agak cool lah, style. Okay, yang ini dia punya kad-kad yang ada dalam tu, termasuk pantau. Okay, ini waktu kebanyakan dalam set yang dia melawan dengan Juggernaut. Siapa tahu pernah tengok dalam animasi dia. Kita ada Laksamana Tarung. Okay, Laksamana Tarung antara watak utama juga sebab diorang dah pergi ke akademi ataupun pasukan Tapops. So diorang ada latihan dengan Laksamana Tarung. Ini kad yang ada dalam pack ini, termasuk kaktus besar. Okay, masuk kaktus besar, masuk Juggernaut kecil, Juggernaut waktu kecil. Okay. Kemudian watak utama jugalah antara orang selain pada Boboiboy yang kuat pada waktu tu adalah dalam animasi adalah Kaizo lah. Okay, sangat kuat lah. So ikat yang ada dalam tim ataupun dalam paket Kaizo ni termasuk Boboiboy air dan kata Ibu. Alright, yang lain pun boleh baca. Okay, yang ketiga. Okay. Yang keempat, ini adalah Juggernaut.
Okey, watak utama dalam siri dalam siri, bukan dalam movie. Dalam siri, antara watak utama yang kira musuh utama yang diorang cuba kalahkan adalah Desa Juggernaut. Dia menggunakan banyak power spera untuk kegunaan kuasa dia lah. Okay, kita ada kat situ Juggernaut, kita ada Sai dengan Shilda, kita ada Cement Bot, kita ada Yaya dengan Gopal, Api dengan motor dia, and then kita ada Peti dengan motor dia. Ni waktu perlumbaan tu Papa Zola. Kita ada Juggernaut lagi, kita ada Cactus. Okay. Dan pack yang terakhir adalah Boboiboy Halilintar. Okay, Boboiboy Halilintar dengan packnya tak ada sangat hero dalam ni. Kena bayangkan hanya dia seorang saja hero. Kalau kita tak anggap Mahabagogo sekali, yang lain-lain adalah monster ataupun termasuklah juga dengan bots lah, power spera. Okay, so kat sini ada 6 pack legenda. Okay, 6 pack legenda. Alright, kita move kepada pack seterusnya. Pack seterusnya adalah pack unggul. Okay, pack unggul ni pun datang dengan 9 set ataupun 9 pack. Okay, yang pertama kita ada gambar cahaya lah kat depan, Boboiboy cahaya. Okay, kat sini kita ada siapa? Papa Cactus, kita ada Dudu, kita ada Nuts, dan ini Peti sebelum dia jadi Halilintar, second pack. Kita ada Even Laksana Tarung dalam dia punya baju dia tu. Ini Shilda, ini Daun, Cactus, dan Yaya. Okey, kemudian kita ada, ini adalah Boboiboy air. Boboiboy air dengan Cactus yang besar, raksasa Cactus. Kita ada Kasim, Kaizo menyamar menjadi Kasim dalam cerita ni. Dan kita ada Gizmo dan Bospera yang lain lah. Okay, lepas tu kita ada Laksamana Tarung. Laksamana Tarung, kita ada Papa Zola, kita ada Bobo Api, kita ada Fang, kita ada Fang, Laksamana Tarung sekali lagi kat sini, Api kat sini, Kokochi, Laksamana Tarung dengan suit dia. Dan kita ada Kaizo dengan siapa lagi kat situ? Ada Ying, ada Tanah, ada Fang, ada Bots, ni Bobo Bots, and then Mecha Pro. Kita ada, okay, tunggu dulu. Ini adalah watak utama dalam selepas Juggernaut. Ini adalah watak musuh utama lah selepas Jaya mengalahkan Juggernaut. Ini adalah Kapten besar Vargoba. Okay, Kapten besar Vargoba ni musuh yang sangat kuat. Okay, tengok dia punya power yang tinggi lah. Kapten besar Vargoba ni 450-500. Kita ada watak-watak yang lain lah, Papa Zola, Gopal, Yaya, Cactus, Daun. Sekali lagi, Kapten besar Vargoba ada dalam satu set yang sama. Dia unggul ni, dua watak utama apa? Dua pack muka dia. Still dengan Yaya, Gopal, Mama Cactus, Fang dengan pasukan dia. Dan yang terakhir kita ada Solar.
Okay, second evolution untuk cahaya ni. Ini yang mengalahkan Vagoba. Okay. So kat sini kita ada Ying, punya sate ni, box lah dengan abang. Okay. So kat sini saya ulang balik, cahaya Vagoba, Aizo, Feng, tarung, air, pasti, cahaya. Okay. Kemudian kita masuk dalam kad yang keempat, siri yang keempat. Ini dia bermula dengan purely daripada Boy movie yang kedua. Okay, Boy movie yang kedua. Pada waktu ni harga dah naik RM3.90. Sebelum ni RM3.7, lebih 20 sen je. Okay, tak ada masalah. Okay, apa ada kat sini? Ais. Okay, bawa ais. Bawa ais ni, tengok ni kad-kad yang ada dalam tim ataupun pack ni. Okay, cendawa ni, Taka, Probijet dengan Shilda. Ni apa? Boy Gempa. Bau gempa ni antara satu yang kuat lah. Selain pada solar dengan halilintar, gempa pun selalu digunakan lah sebab dia dapat summon kolam tanah ni. Dan dia ada tank cobot. Ini kita kangkong. Kita ada mas mana. Okay. And then kita ada duri sangat kuranglah digunakan. Okay. Mungkin dia belum habis lagi explore. Mungkin bila dia tukar kepada third evolution nanti, third stage nanti, which is balak, kemungkinan dia akan jadi lebih kuat. Buat masa ni tak berapa nampak sangat kekuatan dia lah berbanding elemen lain. Okay, ini adalah kad-kad dia, masuk gorila bayang dan tank. Okay, halilintar antara watak yang selalu digunakan untuk mengalahkan musuh. Dia punya power pun selalu antara yang tertinggi. Okay, ada Ying, ada harimau bayang, Rob, Adudu. Okay, ini adalah solar, watak utama. Dan kita ada mas mana lagi, kita ada Sai di sini, kita ada Dudu, kita ada Mama Cendawa. Dan kita ada Retaka, satu saja kat Retaka. Muka surat depan dia Retaka. Okey, kita ada Gopal, kita ada Ais, anak Cendawa, Pipi Zola dengan Yaya. Dan pack angin, sini Taufan lah, ni Taufan. Taufan ni pun kurang sangatlah digunakan berbanding elemen tanah ataupun gempa, halilintar dengan solar. So apa yang ada dalam ni adalah Kaizo, Ying, Kokochi, Mama Zila dengan Tarung. Okay, ini adalah Blaze. Okay, Blaze, pack Blaze ni ada Yaya, ada Ida Bayang, ada Kaizo. Okay. Dan terakhir sekali kita ada Angkasa bersama King Kangkong, Papadola, Bow biasa, dan Man Ramen. Okay. So itu saja daripada pack Elemental. Okay. Agak baru lagi lah keluar tahun ni, dalam bulan
bulan 7, bulan 6. Sebelum keluarnya pack yang terakhir ni dalam bulan 11. Okay, pack fusion. Okay, dalam cerita Bowboy 2 tu dia bergabung lah antara dua elemen. Masuk fusion tu dia nak gabungkan dan contoh ni Frostfire. Frostfire ni maksudnya frost tu sejuk lah, ais dengan api kan? Frostfire. So kat sini ada kad-kad yang lain lah, termasuk Gargantua, ais, angkasa tua, Ying armor. Waktu tu dia dapat armor. Dan kita ada glacier. Ni antara gempa campur dengan ais juga. So kat sini kita ada retaka kecil, kita ada papayam, angkasa tua lagi, Tok Kasa lah, Tok Kasa. Ni ada retaka beliau. Frostfire sekali lagi, pack Frostfire. Okay, ni ada ais, Ying, retaka Voltra, Padudu dengan Puputri. Okay, ini style lah, sangat style dia punya image. Feng ni sebenarnya berpotensi untuk kira satu rakan Bowboy yang style lah. Dia punya image dia, kuasa dia. Even kad dia pun sebenarnya cantik, cuma kuasa dia tak berapa nak tinggi ya. Sepatutnya lebihkan sikit lah, satu kad je untuk Feng. Okay, kita ada yang lain-lain tu. Bowboy gempa, ini Halilintar, Yaya armor. Okay, ini semua adalah watak-watak pemilik asal kuasa elemental ni. Okay, seperti Mas Mawais. Ini kuasa pemilik asal ais, Mas Mawais. Dan kemudian Hangkasa. Okay, Hangkasa adalah pemilik asal kristal. Okey, dalam pack ni ada balak, ataupun bukanlah balak, maksudnya retaka balak. Ni pemilik asal Satbianta ni. Dan kita ada Blaze, kita ada Pipizola. Dia bergabung dengan Egabot. Style sangat best. Kemudian kita ada pack ini apa? Solar Cahaya. Okey. Bukan, ini Supra, silap. Ini Supra. Supra ni dia bergabung antara Halilintar dengan Solar. Okey, Solar campur Halilintar dapatlah Supra, antara yang ultimate lah kekuatannya. Okey. Termasuklah ini dia dilambangkan sebagai S lah. Dia bukan A ya. A tu dah cukup tinggi, tapi S ni kad special atau super. Ini kad-kad yang ada dalam dalam pack ni. Angkasa kecil, angkasa tua, Cobot. Ini guruhan dengan Feng armor. Okay, ini sekali lagi adalah Glacier. Pack Glacier ni ada Taka, bola tanah, Kaizo, Topeng Jingga dengan bola dengan gempa, dengan crystal ball. Kita ada dua kad terakhir, kita buat ini Supra. Supra, Balakong. Bukan, ini adalah yang Balakong. Balak. Ini adalah Ais, Egabot dengan Pipizola. Dan kita ada coba tak berjelas ini. Okey.
last kali kita tunjukkan watak utama sebagai musuh dalam pack fusion terakhir ni adalah Rataka. Ini Rataka Crystal. Okay. Rataka Crystal, dan kita ada Panglima Perapi, dan kita ada Fang, Lilintang, Solar dan Yaya. Okey, so, ini semua adalah kad-kad yang kita dah review tadi. Saya tak pasti saya nak buka atau tak, sebabnya saya dah ada semua dalam majalah. Okay, ini saya nak simpan secara pack, saya tak nak buka lagi. Masih ada kad ni, semua ada kad, termasuk yang ini. Ini bukan kad kosong, masih seal lagi. Saya akan simpan sebab menarik, okay, untuk disimpan. Alright, so mari kita tengok sikit recap. Mari kita tengok sikit recap tentang apa yang kita dah check tadi. Sini ada 9 kad, and then ini Bobo Boy, ini Makeup Pro. Dan kita tunjukkan sikit watak-watak yang biasa ada. Kaizo, Bobo Boy, Morara, Bobo Boy, Tarung, Bobo Boy, Kagana, Bobo Boy, Kaizo. So yang Bobo Boy saya letak kat belakang ya, saya campurkan je. So ini cahaya air, ini saya simpan. Kaizo, Bobo, ini pun saya simpan. Saya ambil, kita nak asingkan kad Bobo Boy keluar dulu. Ini saya simpan, keluar dulu kad Bobo Boy. Ini semua kad Bobo Boy muka depan, dan ini adalah kad selain daripada Bobo Boy di muka depan. Mari kita check. Kita tengok statistik, siapa yang paling banyak yang bukan Bobo Boy. Okay? Ini Kaizo, Juggernaut, Kaizo lagi, Tarung, Morara, Makeup Pro. Kita ada Fang, kita ada Angkasa, kita ada Rataka, kita ada Rataka lagi, kita ada Angkasa lagi, kita ada Tarung, kita ada Fang, kita ada Kaizo, kita ada 2 Bargoba, kita ada Fang. Okay, kat sini kalau kita tengok, kita antara yang popular selain daripada Bobo Boy tak dikira lah. Okay, tengok berapa kad yang depan ni muka Bobo Boy kan. Tapi untuk orang lain, untuk watak lain, Fang dengan Kaizo antara favourite. Okay, dalam pack Adivira ada Fang yang pertama, Private Fang, pack unggul. Okay, style dengan harimau bayang ni. Ini pun sama, naga bayang silap. Ini naga bayang, pack fusion. 3 daripada Fang, dan 3 juga daripada Kaizo. Okay, mula dengan pack Adivira. Okay, and then pack Legenda Kaizo, dan pack unggul Kaizo. Okay.
Dia agak famous dalam cerita siri dia, bukan movie. Kalau kau tengok dia punya siri dia, Daizo ni agak watak yang penting lah dalam setiap mission Star Fox. Ni abang dan adik ni antara watak pertama lah yang selalu keluar dalam kat bawah ni. Selain daripada tu, 2 kali keluar dekat Bargoba, 2 kali keluar dekat Rataka, 2 kali keluar dekat Elemental. Bukan silap, 2 kali keluar dekat Angkasa, dan juga 2 kali dekat Laksamana Tarung. Pack unggul dan pack legenda. Ini 2 waktu penting lah, pengenalan dia sebagai guru, instruktor kepada tim baru Bobo Boy dekat Star Fox. 2 kali. And then yang lain-lain ni hanya muncul sekali saja. Mecha Probe jarang dapat peluang Mecha Probe Adudu pun tak dapat keluar lagi. Mecha Probe keluar dulu. Borara hanya sekali, dan Juggernaut juga sekali saja. So ini adalah semua kad-kad yang pernah dikeluarkan oleh pihak Bobo Boy atau Monster. Kesemua sekali. Kesemua kad Bobo Boy daripada yang pertama hingga yang terakhir. Kalau korang rasa menarik dan perlu untuk kita unpack, komen dekat bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk lebih banyak info tentang kad Bobo Boy, animasi Bobo Boy dan apa saja berkaitan dengan Bobo Boy, termasuklah Ejen Ali, sebab kita cuba nak naikkan industri animasi tempatan melalui peminat lah. Kalau anda juga peminat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye.